Pasmatu bar. Bayangkan, anda buka sebungkus kerepek dan separuh daripadanya hancur berderai jatuh atas riba anda. Atau anda cuba nak keluarkan sebiji zaitun terakhir dari balang, tapi ia licin dan terlepas. Biasa dengar tak? Macam mana kalau saya katakan, ini semua bukan sebab anda kekok. Sebenarnya, kita selama ini telah menggunakan semua produk ini dan banyak lagi dengan cara yang salah. Dalam video ni, kita akan bongkar 20 rahsia mengejutkan tentang produk harian yang paling biasa. Selepas tonton, saya jamin anda takkan pandang peti sejuk anda dengan mata yang sama lagi. Bersedia untuk pendedahan dapur yang pasti akan mengubah hidup anda menjadi lebih baik. Jom kita mulakan. Tabiat pemakanan kita dibentuk sejak bertahun-tahun. Kita diajar oleh ibu bapa. Kita perhatikan kawan-kawan dan kita tiru apa yang kita nampak dalam iklan. Tapi jarang sekali kita terfikir mungkin ada cara yang lebih baik, lebih mudah. Pasmatu bar. Bayangkan, anda buka sebungkus kerepek dan separuh daripadanya hancur berderai jatuh atas riba anda. Atau anda cuba nak keluarkan sebiji zaitun terakhir dari balang, tapi ia licin dan terlepas. Biasa dengar tak? Macam mana kalau saya katakan, ini semua bukan sebab anda kekok. Sebenarnya, kita selama ini telah menggunakan semua produk ini dan banyak lagi dengan cara yang salah. Dalam video ni, kita akan bongkar 20 rahsia mengejutkan tentang produk harian yang paling biasa. Selepas tonton, saya jamin anda takkan pandang peti sejuk anda dengan mata yang sama lagi. Bersedia untuk pendedahan dapur yang pasti akan mengubah hidup anda menjadi lebih baik. Jom kita mulakan. Tabiat pemakanan kita dibentuk sejak bertahun-tahun. Kita diajar oleh ibu bapa. Kita perhatikan kawan-kawan dan kita tiru apa yang kita nampak dalam iklan. Tapi jarang sekali kita terfikir mungkin ada cara yang lebih baik, lebih mudah. Kita mulakan dengan benda klasik yang pasti ada dalam poket atau beg kita. Gula-gula tic-tac. Pemandangan biasa yang sering berlaku. Anda goncang kotak itu dan sama ada sebiji atau segenggam gula-gula akan tumpah ke tapak tangan. Kemudian, kita terpaksa memasukkan lebihan itu kembali dengan kekok. Ini tidak selesa, tidak higienis dan secara jujurnya merosakkan keseluruhan nikmat untuk menyegarkan mulut. Hakikatnya, pengeluar gula-gula ini, syarikat Ferrero, sudah pun memikirkan segala-galanya untuk kita. Rahsianya terletak pada penutup kotak itu sendiri. Jika anda perhatikan betul-betul, di bahagian dalam penutup terdapat satu lekuk khas yang bentuknya sepadan dengan saiz sebiji gula-gula. Ini bukan kebetulan. Ia adalah alat pendispense yang sungguh genius. Kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke channel kami supaya tak terlepas pembongkaran rahsia yang seterusnya. Dan sekarang, soalan utamanya, cara mana satu yang paling mengejutkan anda? Atau mungkin anda ada cara rahsia lain untuk makan produk harian yang biasa? Jom kongsi di ruangan komen. Mari kita kumpul koleksi Arthur Trick Waffle, masakan dan pemakanan yang paling lengkap. Mari kita sambut Raja Coklat lapangan terbang Toblerone. Bentuk segitiganya yang ikonik memang terkenal di seluruh dunia. Tapi, hakikatnya, hampir semua orang mematahkannya dengan cara yang salah. Apa yang sering kita buat? Kita pegang hujung segitiga tu dan tarik kuat-kuat keluar, menjauhi bar coklat yang lain. Selalunya, bukan satu bahagian saja yang patah, tapi tersangkut sampai 1/2 atau 2 bahagian dan jari pun comot terkena coklat. Cara ni tak kemas, tak elok dipandang dan membazir tenaga. Namun,
pencipta coklat ini sebenarnya sudah sediakan satu penyelesaian yang mudah dan elegan pada reka bentuknya. Rahsianya, anda jangan tekan keluar, tapi tekan puncak segitiga tu ke dalam, menuju ke arah bar coklat yang lain. Hanya perlu tekan ringan dengan ibu jari dan bahagian segitiga tu akan patah dengan kemas di pangkalnya, tanpa serpihan dan tak perlu tenaga lebih. Ia seolah-olah tercabut sendiri. Mari kita sambut Raja Coklat lapangan terbang Toblerone. Bentuk segitiganya yang ikonik memang terkenal di seluruh dunia. Tapi, hakikatnya, hampir semua orang mematahkannya dengan cara yang salah. Apa yang sering kita buat? Kita pegang hujung segitiga tu dan tarik kuat-kuat keluar, menjauhi bar coklat yang lain. Selalunya, bukan satu bahagian saja yang patah, tapi tersangkut sampai 1/2 atau 2 bahagian dan jari pun comot terkena coklat. Cara ni tak kemas, tak elok dipandang dan membazir tenaga. Namun, pencipta coklat ini sebenarnya sudah sediakan satu penyelesaian yang mudah dan elegan pada reka bentuknya. Rahsianya, anda jangan tekan keluar, tapi tekan puncak segitiga tu ke dalam, menuju ke arah bar coklat yang lain. Hanya perlu tekan ringan dengan ibu jari dan bahagian segitiga tu akan patah dengan kemas di pangkalnya, tanpa serpihan dan tak perlu tenaga lebih. Ia seolah-olah tercabut sendiri. Kek cawan, pencuci mulut yang kecil dan comel dengan topi krim gebu di atasnya memang nampak sungguh menggiurkan. Namun memakannya, itu satu ujian sebenar. Anda cuba gigit dari atas, muka, hidung dan pipi pasti akan comot dengan krim. Cuba makan dari bawah, krim tetap akan melekat di tangan anda. Akhirnya, kek yang cantik itu bertukar menjadi kekacauan yang melekit. Tetapi, ada satu cara yang boleh menukar pengalaman makan kek ini menjadi kenikmatan yang bersih dan mudah. Cara ini dipanggil kaedah sandwich. Ambil kek cawan anda dan potong atau patahkan separuh bahagian bawah biskutnya, iaitu bahagian yang tiada krim. Kemudian, terbalikkan bahagian biskut tadi dan letakkannya di atas krim. Tekan perlahan-lahan. Anda kini akan mendapat sandwich biskut yang sempurna dengan inti krim di tengah-tengah. Sekarang, ia mudah dipegang, tidak akan mengotori muka atau tangan anda dan setiap gigitan akan menggabungkan rasa biskut dan inti krim dengan sempurna. Kaedah ini bukan sahaja praktikal, tetapi ia juga membolehkan anda menikmati rasa pencuci mulut ini sepenuhnya kerana anda dapat merasai semua lapisan pada masa yang sama. Selamat tinggal jari jemari yang melekit dan selamat datang pengalaman makan kek cawan yang sempurna. Kotak kadbod kecil berisi jos atau susu memang penyelamat bagi ibu bapa dan anak-anak. Tapi, ada satu masalah. Anak-anak selalunya memicit kotak itu terlalu kuat dan jus akan tersembur keluar dari straw seperti air pancut. Akibatnya, lantai jadi melekit dan anak pun mula meragam. Namun, jika anda perhatikan pada bucu atas pembungkus Tetra Pak itu, anda akan nampak 2 sayap ataupun telinga kecil yang biasanya dirapatkan ke kotak. Ia bukan sekadar hiasan. Cubalah buka lipatan sayap kecil ini ke sisi. Sebenarnya, ini adalah pemegang khas. Anak anda boleh memegang kotak itu pada telinga ini dan jari mereka tidak akan menekan bahagian utama bungkusan. Jus akan kekal di dalam. Pakaian kekal bersih dan emosi ibu bapa pun akan terkawal. Ini adalah penyelesaian yang ringkas tetapi sungguh bijak. Ia menukar situasi yang berpotensi menjadi bencana kepada waktu snack yang tenang. Kali seterusnya, apabila anda berikan jus kepada anak anda, tunjukkan sahaja helah ini.
anak anda akan rasa bangga seperti orang dewasa dan anda pula akan rasa seperti ibu bapa yang paling bijak dan pandai di dunia. Pisang. Nampaknya, apa lagi yang boleh jadi lebih ringkas daripada ini? Sejak kecil, kita terbiasa membuka kulitnya dari bahagian tangkai yang keras. Selalunya, kita sampai patah kuku dan bahagian atas pisang pula terlenyek, terutamanya jika buah itu masih sedikit mengkal. Namun, alam semula jadi atau lebih tepat lagi, pakar pisang yang utama, monyet, telah menunjukkan cara yang betul kepada kita. Mereka sentiasa mengupas pisang dari bahagian yang bertentangan, iaitu di hujung yang mempunyai titik hitam kecil. Anda hanya perlu picit sedikit hujung tersebut dengan 2 jari dan kulitnya akan retak dengan mudah. Selepas itu, kulitnya akan tanggal dalam jalur yang sempurna tanpa merosakkan isi pisang yang lembut. Manakala tangkai yang kita selalu mula kupas itu pula kini bertukar menjadi pemegang yang selesa untuk memegang pisang. Tak perlu guna tenaga dan tak ada lagi pisang hancur di jari. Kaedah ini bukan sahaja lebih mudah dan cepat, malah ia juga mengelakkan kita daripada termakan urat keras yang kadangkala menjulur dari bahagian tangkai. Cubalah sekali dan anda pasti tidak akan kembali lagi kepada cara lama yang keinsanan itu. Keripik Pringles. Dengan bentuk unik dan pembungkusan dalam tiup silinder tu, ia boleh jadi nikmat dan boleh juga jadi bala. Mula-mula memang senang nak ambil, tapi bila keripik dah tinggal separuh tin ke bawah, masa tu lah bermulanya cabaran besar. Kita terpaksalah sumbat tangan dalam tin yang sempit tu habis berminyak dan bersalut serbuk, atau kita goncang je, semua keluar atas meja. Tapi risiko hancur tu tinggi. Tapi sebenarnya ada jalan keluar yang sangat bergaya. Anda hanya perlukan sehelai kertas A4. Lipat kertas tu memanjang, pastikan lebarnya sedikit kurang daripada diameter tin Pringles tu. Sekarang, dengan cermat, masukkan kertas yang dah dilipat tu ke dalam tiup, rapatkan pada dinding dan tolak ke bawah susunan keripik. Kemudian, tarik je kertas tu keluar macam kita tarik dulang. Kesemua keripik tu akan meluncur keluar dari tin dengan mudah, sempurna dan tak hancur. Anda boleh ambil kuantiti yang anda nak dan selebihnya boleh ditolak masuk balik dengan senang. Life hack ni akan jadikan anda macam ahli silap mata. Tiada lagi tangan berminyak dan keripik patah, mudah, bersih dan sangat berkesan. Kawan-kawan anda masa parti nanti mesti kagum. Yogurt bersama jam atau berbola coklat yang diletakkan dalam ruangan berasingan memang sedap dan mudah. Tapi, macam mana nak campurkan semuanya? Selalunya, kita cuba sudutkan topping ke dalam yogurt, tapi separuh daripada berbola itu akan tumpah. Dan jam pula comot di tangan serta bekas pembungkusan. Cara ini leceh dan membazir. Namun, sebenarnya rekaan pembungkusan itu sendiri sudah menyediakan jalan penyelesaiannya. Ruangan kecil untuk topping itu direka khas supaya boleh dibengkokkan betul-betul di tengah. Caranya mudah. Pegang bekas utama yang berisi yogurt dengan kemas, kemudian bengkokkan ruangan kecil itu betul-betul di atas ruangan yang besar. Secara automatik, semua topping akan tertuang dengan kemas dan tidak tumpah terus masuk ke dalam yogurt. Pergerakan ini hanya mengambil masa sesaat dan menjamin kejayaan 100%. Tiada satu pun cebisan yang tertinggal. Para pengeluar memang sengaja menjadikan plastik pada bahagian lipatan itu lebih nipis dan fleksibel. Mereka fungsi ini khas untuk kegunaan kita.
berhenti bergaduh dengan bekas pembungkusan. Gunakan sahaja ia mengikut tujuan asalnya. Ia mungkin langkah kecil buat anda, tetapi ia adalah lonjakan besar dalam memudahkan anda menikmati yogurt. Memesan makanan Cina bungkus dalam kotak kertas klasiknya itu sudah jadi macam satu ritual. Kita sampai rumah, keluarkan pinggan, cuba pula nak pindahkan mi atau nasi dari kotak yang direka rumit tu, habis comot semua tempat dengan sos. Lepas tu, kena basuh pinggan mangkuk lagi. Tapi, kotak ni bukan sekadar bekas biasa. Ini adalah sebuah transformer yang direka khas untuk diubah menjadi pinggan hanya dengan gerakan tangan yang mudah. Tengok pada sisi kotak itu. Ia dicantumkan oleh pemegang dawai nipis dan dilekatkan dengan gam di beberapa bahagian. Tarik dengan perlahan pada bahagian tepinya, koyakkan jahitan yang dilekatkan itu. Kotak itu akan terbuka dan terbentang menjadi sekeping kardboard rata yang mempunyai sedikit bibir atau tepi. Makanan anda kini terletak di atas pinggan segera yang lebih mudah untuk dimakan menggunakan penyepit atau garpu. Tak perlu alihkan apa-apa, tak perlu basuh pinggan mangkuk. Dah selesai makan, lipatkan semula cardboard itu dan buang. Solusi genius ala origami ini menjimatkan masa, tenaga dan air. Jadi, lain kali bila anda pesan mi, lupakan sahaja tentang pinggan. Semua yang anda perlukan sudah ada di tangan anda. Pistachio memang snack yang sangat enak, tetapi dalam setiap bungkusan pasti ada beberapa biji yang degil atau liat. Ini adalah kacang yang cengkerangnya hanya terbuka sedikit, mungkin selebar 1 mm sahaja, menjadikannya mustahil untuk dicungkil menggunakan kuku. Di situlah bermulanya penderitaan. Kita cuba buka dengan gigi yang sebenarnya boleh merosakkan enamel atau terpaksa mencari pisau di dapur. Namun, sebenarnya penyelesaian kepada masalah ini sentiasa berada di tangan anda, di dalam mangkuk pistachio yang sama. Ambil separuh daripada kulit pistachio yang sudah anda makan. Bahagian tepi yang kuat dan nipis itu adalah alat yang paling sempurna. Masukkan tepi kulit itu ke dalam celah pistachio yang liat tadi. Kemudian putar sahaja, seperti anda memusingkan kunci di dalam mangkuk kunci. Cengkerang itu akan terbuka dengan satu bunyi klik yang mudah. Ini menggunakan prinsip baji dan tuas. Anda menggunakan satu bahagian daripada produk yang sama untuk membuka bahagian yang lain. Boleh dikatakan ia adalah kuasa alam melawan alam. Ia selamat untuk gigi, kuku dan juga sistem saraf anda. Mulai sekarang, tiada lagi pistachio yang akan terbiar tidak dimakan. Anda adalah pemenang dalam pertempuran kecil kacang ini. Trik ini sangat mudah dan berkesan, malah anda mungkin akan terfikir, kenapa saya tidak pernah terfikir untuk melakukannya sebelum ini? Mengupas oren selalu jadi masalah besar. Jus akan terpercik ke sana sini, lapisan putih yang melekit tu susah nak tanggal dari ulas dan kulit yang pahit pula sering terselit di bawah kuku. Akhirnya, tangan jadi melekit dan rasa seronok tu hilang. Tapi, ada satu cara yang boleh jadikan proses ni bersih, kemas dan pantas. Pertama, letakkan oren di atas papan pemotong, guna pisau yang tajam, potong sedikit bahagian atas dan bawah oren, cukup sekadar menampakkan isinya. Kemudian tegakkan oren dan buat satu hirisan menegak di bahagian sisi. Pastikan anda memotong kulitnya sampai ke tengah. Dan ini bahagian paling menarik. Pegang saja tepi hirisan tadi dan bentangkannya seperti harmonika. Oren itu akan bertukar menjadi jalur panjang di mana semua ulasnya masih bersambung. Sekarang,
anda boleh ambil satu persatu ulas dengan mudah tanpa perlu mengotorkan tangan atau bersusah payah dengan kulit. Kaedah ini sangat sesuai jika anda ingin berkongsi oren dengan orang lain. Ia nampak kemas, unik dan sangat menarik. Hanya 3 kali hirisan pisau sahaja dan buah oren sudah sedia untuk dinikmati. Buah strawberry yang dihiasi dengan kelopak hijaunya memang nampak menarik, tetapi bahagian ini perlu dibuang sebelum dimakan. Selalunya, kita akan tanggalkan guna jari dan ini menyebabkan sebahagian isi buah yang enak itu turut tertanggal. Atau kita potong menggunakan pisau yang juga mengakibatkan pembaziran. Tetapi, ada satu cara yang jauh lebih kemas dan cekap menggunakan alat yang mudah didapati di mana-mana dapur, iaitu straw minuman biasa. Ambil buah strawberry dan letakkan hujung straw pada bahagian bawah buah, iaitu bahagian yang runsing. Kemudian, hanya perlu tolak straw itu sehingga tembus ke arah kelopak hijau. Straw itu akan membuang teras tengah bersama-sama dengan kelopak daun dengan sempurna, meninggalkan lubang yang kemas. Kehilangan isi buah adalah sangat minimum dan proses ini hanya mengambil masa sekelip mata sahaja. Kaedah ini amat sesuai jika anda perlu memproses jumlah strawberry yang banyak untuk dibuat jam, pie atau salad buah. Ia menukarkan tugas rutin ini kepada aktiviti yang menyeronokkan dan pantas, bersih, cekap, sedikit menghiburkan. Mangga memang digelar raja buah tropika, tapi bijinya yang besar dan leper tu selalu buat kita pening kepala bila nak potong. Ramai yang cuba kupas, macam kita kupas kentang. Hasilnya, mangga jadi licin, berserat, bersepah dan banyak isi yang sedap tu terbuang sia-sia. Tapi, sebenarnya ada 2 cara yang sangat mudah dan kemas. Yang pertama, kita panggil kaedah landap. Letakkan mangga atas papan, kemudian potong 2 bahagian besar atau 2 pipi mangga di kedua-dua belah biji leper tadi. Ambil satu bahagian, pegang dengan tangan dan guna pisau untuk buat jalur-jalur petak pada isinya. Tapi ingat, jangan sampai terpotong kulitnya. Sekarang, terbalikkan kulit mangga tu keluar dan kiup-kiup isinya akan terpacul keluar macam duri landak. Anda boleh potong terus dengan pisau atau makan macam tu saja. Cara yang kedua pula, kita panggil kaedah gelas. Sama seperti tadi, potong dahulu pipi mangga, ambil gelas yang kukuh, tekan hujung isi mangga pada bibir gelas dan tolak ke bawah dengan tekanan. Kulit akan tertinggal di luar, manakala semua isi mangga yang juicy syah akan jatuh terus ke dalam gelas. Kedua-dua kaedah ini memastikan anda dapat menikmati rasa mangga sepenuhnya dengan kerugian isi yang minimum dan kerja yang sangat kemas. Buah delima ialah khazanah yang penuh dengan biji-biji merah rubi, tetapi untuk mengeluarkannya bukanlah satu tugas yang mudah. Selalunya kita akan memotongnya separuh dan cuba mengorek biji-biji tersebut, menyebabkan seluruh dapur dipenuhi percikan jas dan jari-jari pula bertukar warna ungu. Proses ini memakan masa dan sangat kotor. Namun, terdapat kaedah bersih yang hanya memerlukan sedikit persediaan. Anda hanya perlukan sebilah pisau dan semangkuk air sejuk. Mula-mula, potong bahagian atas buah delima, iaitu mahkotanya. Anda akan nampak selaput-selaput putih yang membahagikan buah itu kepada beberapa bahagian. Gunakan pisau untuk membuat hirisan cetek di sepanjang selaput-selaput putih tersebut dari atas ke bawah. Sekarang, pisahkan buah delima itu perlahan-lahan mengikut
hirisan tadi sehingga ia menjadi ulas-ulas. Ulas-ulas tersebut di dalam mangkuk air dan mula cungkil biji-biji itu dengan jari betul-betul di dalam air. Oleh kerana biji delima lebih berat, ia akan tenggelam ke dasar. Manakala selaput putih dan sisa kulit akan timbul di permukaan. Anda hanya perlu menuang keluar air bersama-sama sisa-sisa itu dan kini anda boleh menikmati biji delima yang bersih dan sempurna. Tiada lagi percikan, tiada lagi kekotoran. Botol kaca sos tomato Heinz memang ikonik dari segi reka bentuk. Tapi, nak keluarkan sos dari dalam, terutamanya bila dah tinggal sikit, itu memerlukan teknik yang betul. Kita cuba goncang, kita ketuk dasar botol, tapi sos tu tetap tak mau keluar dengan mudah. Walau bagaimanapun, rahsianya tersembunyi pada botol itu sendiri. Kalau anda perhatikan betul-betul di leher botol, anda akan nampak nombor timbul 57. Itu bukan sekadar sebahagian daripada logo. Itu sebenarnya adalah butang ajaib yang dirahsiakan. Pihak pengeluar menyatakan bahawa itulah tempat yang paling ideal untuk dikenakan ketukan. Sengitkan botol pada sudut kira-kira 45 darjah berpuluh-puluh dan kenakan beberapa ketukan tajam. Tapi jangan terlalu kuat menggunakan tapak tangan tepat pada nombor 57 itu. Tindakan ini menghasilkan getaran dan tekanan yang tepat di dalam botol. Lantas membuatkan sos tomato mula mengalir keluar dengan lancar. Mengetuk di bahagian bawah botol adalah sia-sia kerana ia hanya akan memampatkan sos di bahagian dasar. Sebaliknya, ketukan di tempat yang betul mampu menghasilkan keajaiban. Jadi, inilah buktinya bahawa arahan penggunaan sebenarnya telah ada di depan mata kita selama ini. Berapa banyak spaghetti yang sesuai untuk dimasak bagi satu hidangan? Itu adalah misteri yang tak pernah selesai. Kita pasti masak sama ada terlalu sedikit dan perut tak kenyang atau terlalu banyak sampai terpaksa makan spaghetti yang sama selama 3 hari berturut-turut. Ramai pengeluar cuba membantu dengan meletakkan bulatan ukuran di bungkusan, tetapi cara itu selalunya tak berapa praktikal. Padahal penyelesaiannya mungkin ada betul-betul dalam laci perkakas dapur anda. Cuba ambil sendok spaghetti anda. Ya, sendok yang ada gerigi di keliling tu. Sekarang lihat pada bahagian tengah. Anda nampak ada lubang di situ kan? Kebanyakan orang sangka lubang itu hanya berfungsi untuk menapis air. Dan tekaan itu separuh betul. Tetapi fungsi utamanya yang tersembunyi ialah sebagai penyukat sukatan. Jumlah spaghetti kering yang muat masuk ke dalam lubang itu adalah sukatan standard untuk satu hidangan bagi seorang dewasa. Hanya kumpulkan seikat spaghetti dan masukkan ke dalam lubang tersebut. Semua yang muat, itulah porsi ideal anda. Tiada lagi perlu pening kepala mengira dan tiada lagi lebihan spaghetti yang membazir. Sungguh ringkas dan bijak. Nak makan sayap ayam, terutamanya bahagian drumette yang ada satu tulang besar tu, memang agak renyah. Kita terpaksa gigit-gigit isi sekeliling tulang sampai comot muka dan tangan. Tapi sebenarnya ada cara mudah nak makan. Bahagian ni hanya guna 2 pergerakan je dan tulang akan tinggal bersih licin. Mula-mula pegang drumette pada bahagian hujung yang lebih tebal di mana kita nampak ada rawan atau tulang muda. Pusingkan sedikit dan tarik keluar rawan itu serta tulang kecil yang nipis kalau ada. Selepas itu, pegang hujung tulang besar yang utama tu dengan kemas dan tarik keluar dari isinya. Kalau sayap ayam tu dimasak dengan elok, tulang akan keluar dengan sangat mudah. Yang tinggal hanyalah isi ayam yang lembut
dan berjus dalam genggaman anda tanpa sebarang tulang pun. Sekarang, anda boleh telan dalam 1-2 gigitan atau celupkan ke dalam sos keseluruhannya. Teknik ni akan menjadikan anda seorang pakar makan sayap ayam sejati. Bukan saja bersih, malah sangat berkesan. Cuba teknik ini masa pot dengan kawan-kawan nanti. Dijamin semua orang akan kagum. Kita tengok tin air berkarbonat. Bila kita buka tap atau pembuka tin tu cuma terlipat ke atas. Tapi pembuka tin ni sebenarnya ada satu fungsi tambahan yang sangat berguna. Walaupun ramai yang tak perasan. Kalau anda jenis yang suka minum air tin guna straw, anda pasti pernah rasa betapa rimasnya bila straw tu asyik terapung dan bergerak-gerak disebabkan buih gas. Untuk mengelakkan masalah ni, selepas anda buka tin, jangan biarkan tap tu menegak macam tu saja. Pusingkan ia 180 darjah. 180 darjah supaya lubang pada entap tu betul-betul berada di atas lubang tin yang terbuka. Sekarang, masukkan straw anda melalui lubang kecil pada tap itu. Ia akan pegang straw anda dengan kemas, menghalang ia daripada terapung atau beralih tempat. Minuman anda akan kekal terkawal. Ini adalah perincian kecil yang sebenarnya menunjukkan betapa telitinya reka bentuk sesuatu barangan yang paling biasa kita guna. Trik ringkas ini pasti akan menambah keselesaan ketika anda menikmati air berkarbonat yang sejuk, terutamanya pada hari yang panas. Iceberg memang rangup dan berair, tetapi pangkal keras terasak. Hanya itu selalu menimbulkan masalah. Mencuba memotongnya dengan pisau bukan sahaja leceh dan memakan masa, malah berbahaya. Anda boleh terpotong tangan. Manakala jika anda cuba memisahkannya sehelai demi sehelai, prosesnya lambat, memenatkan dan daun-daunnya mudah terkoyak atau pecah. Namun, ada satu kaedah yang sangat cepat, berkesan dan mungkin kelihatan sedikit brutal. Mula, terbalikkan kubis salad itu dengan pangkalnya menghadap ke bawah. Angkat kubis tersebut kira-kira 20 ke 30 cm dari permukaan meja atau papan pemotong. Sekarang, hentakkan kubis itu dengan kuat pada permukaan. Pastikan anda menyasarkan tepat pada teras pangkalnya. Kesan daripada hentakan mendadak itu, teras pangkal akan terpisah sepenuhnya daripada daun. Anda hanya perlu mencabutnya keluar menggunakan tangan tanpa sebarang masalah. Keseluruhan proses ini hanya memakan masa kira-kira 3 saat sahaja. Daun salad akan kekal utuh, rangup dan sedia untuk dihidangkan. Kaedah ini mungkin kedengaran ganas, tetapi keberkesanannya memang luar biasa. Ia bukan sahaja membantu menghilangkan tekanan, malah dapat mempercepatkan proses penyediaan salad anda. Cuma pastikan permukaan meja dapur anda cukup kukuh untuk menerima hentakan sedemikian. Mengupas bawang putih ni memang satu kerja yang paling malas nak buat kat dapur. Ulas-ulasnya susah nak diasingkan daripada labu. Lepas tu pula kita kena kopek lagi kulit nipis yang melekat tu satu persatu. Habis tu jari kita akan berbau bawang putih untuk beberapa hari. Tapi jangan risau, ada satu life hack daripada chef profesional yang boleh kita guna. Pertama, letakkan sebiji labu bawang putih yang penuh atas papan pemotong. Ambil pinggan yang lebar dan berat atau guna tapak tangan anda saja. Pukul labu bawang putih tu dengan sekuat yang anda mampu. Dengan sekali hentaman, ia akan terlerai menjadi ulas-ulas yang berasingan. Sekarang, kumpulkan semua ulas tu ke dalam mangkuk besi. Tutup mangkuk tu dengan satu lagi mangkuk besi yang sama saiz. Kemudian,
goncang struktur ni selama 20 hingga 30 saat macam tengah guna shaker saw. Disebabkan geseran antara satu sama lain dan pada dinding mangkuk, semua kulit bawang putih tu akan tertanggal dengan sendirinya. Buka penutupnya dan anda akan lihat ulas bawang putih yang dah bersih dan dikupas dengan sempurna. Cepat, mudah dan tangan anda takkan berbau lagi. Kaedah ni memang menjimatkan masa dan mengurangkan tekanan anda. Nak rebus telur sampai keras tu memanglah senang. Tapi, bab nak mengupas tu yang selalu jadi cabaran. Macam main loteri. Kadang-kadang kulit telur tu tanggal elok je, licin. Tapi, ada masa dia koyak sekali dengan separuh putih telur. Jadi permukaan telur tu berlekuk-lekuk dan tak cantik. Lagi sakit hati bila kita perlukan telur yang sempurna untuk hiasan makanan. Lupakan cara lama, macam gulingkan atas meja atau ketuk keliling. Ada cara yang lebih saintifik. Tahu, bila telur dah masak, buang air panas tu dan terus siram dengan air sejuk. Biarkan sekejap, dalam 2 minit macam tu. Lepas tu, ambil sebiji telur, masukkan dalam gelas atau balang kecil. Letak sikit air sejuk dan tutup guna tapak tangan kita. Sekarang, goncang gelas tu kuat-kuat selama 5 hingga 10 saat. Kulit telur akan retak jadi serpihan kecil dan dengan bantuan air, ia akan senang sangat tanggal daripada putih telur. Kita boleh tarik kulit tu keluar dalam satu gerakan je. Macam buka sarung kaki. Telur akan kekal licin, cantik dan sebiji. Cara ni jadi sebab adanya tekanan hidraulik atau hydraulic shock yang dihasilkan oleh air di antara putih telur dan kulit. Contohnya, mesti lepas ni, mengupas telur rebus dah tak jadi masalah lagi untuk anda. Jadi, rupanya kotak makanan Cina boleh jadi pinggan. Penutup tic-tac boleh kita guna sebagai dispenser. Dan cara paling betul kupas pisang ialah secara terbalik. Siapa sangka, selama ni rutin makan harian kita penuh dengan kesilapan-kesilapan kecil yang kita tak perasan pun. Setiap satu daripada 20 produk ni ada rahsia kecil, satu helah mudah yang boleh jadikan hidup kita lebih senang, bersih dan selesa. Video ini bukan sekadar koleksi life hack biasa. Ini adalah peringatan bahawa kadang-kadang kita kena tengok benda yang biasa kita buat dari sudut pandangan yang berbeza. Penyelesaian yang paling genius selalunya tersembunyi di depan mata kita, cuma kita perlu belajar cara untuk menyedarinya. Terima kasih banyak-banyak kerana tonton video ini sampai habis. Saya harap anda dah belajar sesuatu yang baru dan bermanfaat dan dapur anda pasti takkan sama lagi lepas ni. Kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke channel kami supaya tak terlepas pembongkaran rahsia yang seterusnya. Dan sekarang, soalan utamanya. Cara mana satu yang paling mengejutkan anda? Atau mungkin anda ada cara rahsia lain untuk makan produk harian yang biasa? Jom kongsi di ruangan komen. Mari kita kumpul koleksi trik masakan dan pemakanan yang paling lengkap.